Dah lah. Okey nenek. Okey pagi tu kita ke kebun. Cicik ngau nenek kau tangkap itit. Jalai. Jalai. Don ini dah tadi nah. Jalai. Jalai. Nah dah ya, jalai je. Nah dah jalai. Tujuh. Ye, cicik datai. Kami baru datai bak kebun. Langkau itit. Ku nenek ya, go cicik. Oh, saya itit. Berapa bulan tu dah, Mak? Lebih ke 6. Saya. Apa? Oh, itit lagi. Papa. Tak, tu gaya kebun. Sipurian Pulau Muak. Langkau ke Manu. Tu pun dah baik lu ya, Mak? Tu pun dah baik lu ya? Tu si buah? Hok pun dah baik kak, nak Mak? Pun dah baik. Bedau mayo yo buah tu. Burian tu si buah Mak? Pulau Muak dah. Hah? Ada buah? Ini mai itit bepulai bunuh ke lawak. Nah. Kia-kia kau ngau orang lalah. Nak mau apa dah? Nak mau apa jadi gitu? Suruh tinggal berumah ngai. Kayak kokok ya. Itit. Udah. Baru datang baru rumah itit. Tadi badala sangkar. Kita ambil kelawak. Tu meh penyampau itit sikok tadi. Itit laki. Oh. Merah-merah bakal daging. Capi ni piang. Kaki empok. Ngai buai. Mak mentua masak itik ya, yang saya sembelih tadi, nampak. Buah dabai. Nyok sup itik ni, Mak? Daun sup itik. Daging itik udah masuk dalam kali. Ni, Mak. Semua sudah masuk rempah. Kasih air sikit bagi masak. Kita tunggu dah sampai masak. Okey guys. Lawak kami tengah hari tu dom pasak goreng. Ngau? Daging itit masak kicap. Oh. Manis. Ada ini kena nanu ini ya. Amat go. Lawaknya lagi kena sabun ya. Ini basuk ngagai tandas kian ke jari. Itu. Udah gak mau ah. Ya daging itit udah mansau, masak kicap. Nah, aram kita makai. Jemput makai semua.